Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini saya ingin menceritakan tentang salah seorang usahawan yang terkenal di kawasan Banting yang memfokuskan dalam produk keripiknya dan juga makanan ringan. Nama usahawan tersebut ialah Muhammad Farhan bin Muhammad Rani. Beliau berumur 30 tahun dan mempunyai ijazah sarjana muda dalam bidang perakawanan di Universiti Teknologi Mara. Jadi, bagaimanakah beliau memulakan perniagaan ini? Untuk pengetahuan anda, perniagaan ini merupakan perniagaan keluarga yang telah diwarisi sejak turun-temurun lagi sejak datuknya. Oleh itu, beliau memulakan dengan cara menjual keripik tersebut secara kecil-kecilan di kawasan pengajian beliau. Okey, Abang An, bilakah dia memulakan menjadi usahawan? Beliau bermula menjadi usahawan kerana telah didedahkan menjadi dalam dunia perniagaan sejak kecil lagi oleh keluarga beliau. Keluarga beliau mempunyai syarikat keripik yang turun-temurun daripada datuknya sendiri. Beliau juga menambah pendapatan dengan menjual keripik semasa di universiti. Beliau melakukan perniagaan ini bagi menambah ilmu pendapatan, menambah kewangan beliau semasa di universiti dan membantu keluarga beliau membesarkan lagi syarikat mereka kepada kawan-kawannya yang berada di universiti untuk menempah atau membeli keripik secara bersemuka ataupun secara online. Assalamualaikum. Hari ini saya ingin berkongsi tentang sebuah syarikat tempatan yang dikenali sebagai Lina Rani Food Sendirian Berhad. Syarikat ini merupakan sebuah perniagaan sendirian berhad yang memfokuskan kepada pemprosesan dan pengedaran keripik serta makanan ringan di bawah jenama yang cukup dikenali iaitu Saudagar Keripik. Perniagaan ini telah bermula sejak tahun 2008 lagi dan yang menariknya pemiliknya memilih untuk menceburi bidang ini kerana ia merupakan warisan turun-temurun keluarganya. Selain daripada itu, beliau juga mempunyai minat yang mendalam dalam dunia perniagaan makanan tradisional khususnya keripik. Tambahan pula, kawasan Banting Selangor sememangnya terkenal dengan pengeluaran pelbagai jenis keripik. Melihat potensi ini, beliau berazam untuk meneruskan legasi keluarganya serta menganggap ini sebagai satu kesempatan untuk mengekalkan tradisi dan memperkenalkan produk tradisional kepada pasaran yang lebih luas. Dari segi inspirasi dan nilai hidup, beliau menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai role model utama kerana kepribadian dan kepimpinan baginda yang agung. Selain itu, beliau juga jadikan Alif Sata sebagai idola dalam kehidupan moden kerana sifatnya yang serba boleh ataupun versatile, berdedikasi dan tetap menjaga nilai-nilai positif walaupun aktif dalam pelbagai bidang. Fokus utama syarikat ini adalah kepada jualan secara borong yang pembeli membeli dalam kuantiti besar untuk dijual semula sama ada secara fizikal ataupun dalam talian. Dengan komitmen terhadap kualiti, nilai warisan dan semangat untuk terus berkembang, jenama Saudagar Keripik bukan sekadar produk tetapi simbol kesinambungan warisan keluarga dan budaya makanan tradisional Malaysia. Ini adalah cabaran beliau sebelum dan semasa menjalankan perniagaan. Sebelum memulakan perniagaan, salah satu cabaran utama adalah mencari pekerja. Ramai penduduk kawasan kampung beranggapan bahawa pekerjaan ini tidak menjamin masa depan. Selain itu, kerja ini juga memerlukan banyak tenaga dan agak meletihkan, terutamanya dalam cuaca panas. Cabaran lain pula ialah untuk mendapatkan bahan mentah. Pada musim hujan dan banjir, bahan mentah sering rosak. Keadaan ini menjejaskan pengeluaran dan menyukarkan mereka untuk mencapai sasaran pengeluaran yang ditetapkan. Cara beliau mengatasi cabaran adalah dengan mengatasi masalah kekurangan pekerja. Pihak mereka menerangkan faedah bekerja dalam syarikat mereka dan cuba mewujudkan suasana kerja yang selesa. Semasa proses pengeluaran bermula, mereka perlu mendapatkan kerja sambilan bagi memastikan pengeluaran dapat berjalan dengan lancar. Bagi isu bahan mentah pula, mereka perlu menyimpan stok awal sebelum musim hujan. Selain itu, mereka juga mendapatkan bekalan daripada satu pembekal supaya pengeluaran tetap dapat diteruskan sekiranya berlaku masalah pada satu sumber. Dan bergerak kepada topik kita, iaitu soalan yang pertama, perniagaan online. Bagaimanakah Abang An
mengambil kesempatan untuk menggunakan platform media sosial untuk mempromosikan produk barangannya. Berdasarkan pernyataan Abang An dalam video interview kami, Abang An mengatakan bahawa mereka memanfaatkan platform seperti Facebook, Instagram dan juga TikTok untuk mempromosikan produk mereka kepada pasaran antarabangsa. Dan beliau juga menggunakan platform seperti Shopee dan TikTok Shop untuk menjual produknya dan menggunakan postage seperti pos laju dan sebagainya untuk menghantar produknya ke seluruh negara, ke seluruh kawasan di negara Malaysia. Okay. Kemudian beralih kepada soalan seterusnya, rancangan masa depan. Berdasarkan apa yang Abang An katakan, Abang An merancang untuk memperbesarkan lagi guna penyimpanan dan juga mempertingkatkan lagi produksi produk untuk memberikan lebih banyak supply untuk memenuhi permintaan pelanggan di seluruh negara. Dan akhir sekali, soalan berkaitan, adakah Abang An berancang untuk melakukan side income ataupun pekerjaan asing untuk mendapatkan pendapatan asing? Dan berdasarkan Abang An, tidak, kerana dia berkata dia ingin memfokuskan 100% tumpuannya terhadap penjualan saudagar kerepek. Dan seperti yang saya telah katakan, saudagar kerepek, mari kita review produknya. Jangan lihat apa yang di luar, lihat apa yang di dalam. Seperti juga manusia, janganlah kita menjudge orang di luar. So selepas kita grup saya interview Abang Farhan, saya menanyakan soalan, adakah sumber perniagaan yang diperlukan untuk perniagaan saudagar kerepek ni mencukupi? So selepas kita interview, saya mendapati yang sumber yang digunakan untuk Abang Farhan seperti sumber kewangan beliau adalah mencukupi, sebab beliau memulakan perniagaan ini daripada kecil sehinggalah ke besar. So perniagaan beliau ketika kecil, sumber kewangannya adalah kecil, jadi dia dapat menguruskan kewangan itu dengan mudah. Semakin lama, perniagaan saudagar kerepek ni semakin besar kerana jualannya yang semakin meningkat. Apabila perniagaan ni semakin besar dan jualan semakin meningkat, untung dan modal semakin bertambah. Jadi dari situ sumber kewangan mencukupi. Tetapi sumber yang lain yang dihadapi oleh Abang Farhan yang tidak mencukupi adalah sumber tenaga pekerja. Sumber tenaga pekerja ini sering menjadi masalah dalam dunia perniagaan kita, kerana untuk mendapatkan pekerja tetap adalah sukar. Dan jadi Abang Farhan perlulah mencari pekerja-pekerja sambilan untuk waktu yang singkat. Pekerja sambilan ini bekerja dalam tempoh setahun ataupun beberapa bulan sahaja. Jadi apabila pekerja baru dimasuk, kita perlu melatih, dan apabila dia dah tidak mahu bekerja, dia akan berhenti. Jadi Abang Farhan perlu mengambil tenaga pekerja baru. So risiko yang dialami oleh Abang Farhan ini adalah risiko yang paling tinggi, terutama dalam perniagaan, mestilah risiko kewangan. Kerana usahawan saudagar kerepek ini, dia mengeluarkan produk sendiri dan dia juga membekalkan produk kerepek kepada peniaga-peniaga lain, dan dalam masa yang sama dia juga menjual kerepek beliau sendiri. Okey. Kenapa usahawan saudagar kerepek ini menanggung risiko kewangan yang tinggi? Sebab mereka sering mengalami masalah, terutama apabila mengeluarkan produk. Apabila mengeluarkan produk, dia akan mengalami dua perkara, iaitu produk yang baik, yang menjadi, dan satu lagi produk yang tidak menjadi, iaitu produk yang rosak, defect. So produk yang defect ini akan mengalami pembuangan produk. Jadi untuk membuat produk tersebut masih menggunakan duit. Jadi apabila produk tidak menjadi produk yang baik, produk itu perlu dibuang, dan itu dia perlu menanggung risiko kewangan yang lain. So selain daripada pengeluaran produk juga, Abang Farhan juga perlu menanggung risiko daripada maintenance mesin-mesin yang digunakan untuk membuat kerepek ini. So setiap bulan Abang Farhan akan membuat maintenance kepada mesin-mesin tersebut supaya mesin itu tidak rosak dan boleh digunakan sepanjang masa. Dan risiko yang ketiga yang selalu mengalami masalah bagi Abang Farhan, iaitu apabila Abang Farhan membekalkan produknya kepada pembekal mendapat produk yang rosak. Jadi Abang Farhan perlu memberi produk yang lain kepada pembekal tersebut untuk return kepada pembekal untuk menjual produk tersebut. Tetapi produk yang rosak itu akan dipulangkan dan produk baru akan diberikan kepada pembekal, dan produk yang baru itu tidak dikenakan cas. Jadi Abang Farhan perlu menanggung risiko yang agak tinggi di situ. So bagi simpulan dia adalah, untuk
Abang Farhan yang melakukan usahawan kerepek ini perlu menyediakan modal yang besar supaya dapat menanggung pelbagai risiko-risiko yang tidak kita ketahui, seperti product defect tadi, pelbagai semua. So risiko-risiko ini telah diambil kira oleh Abang Farhan dan dia telah pelajari pada risiko itu dan perniagaannya berjalan lancar sampai sekarang. Terima kasih. Strategi yang digunakan oleh saudagar kerepek untuk mempromosikan lagi perniagaannya adalah pertama sekali membuat banyak networking dengan ramai orang, especially yang menjurus kepada jualan kerepek. Encik Farhan mengenal pasti sasaran. Dari situ Encik Farhan membuat networking. Hal ini kerana jualan kerepek pada awalnya memang secara offline dan secara amnya secara borong dengan cara networking. So sekiranya ada pelanggan yang ingin walk in, Encik Farhan akan memberi tester kepada pemborong yang berminat bekerjasama dengan Encik Farhan. Awareness yang ada pada media sosial juga diberi kepada orang ramai untuk orang ramai lebih mengenali saudagar kerepek. Bila yang kedua, apabila dunia melanda wabak COVID-19, banyak juga memberi kesan kepada jualan saudagar kerepek. Pada mulanya terpaksa menutup kedai, production tidak boleh dijalankan. Banyak finished good iaitu barang yang dah siap terbuang. Bila difikirkan kembali, jualan secara online juga perlu dijalankan apabila melihat trend pemborong yang banyak secara online. Alasannya, online tidak disarankan kerana jenis jualan Encik Farhan ialah kerepek yang mudah hancur. Apabila ingin dipost akan memberi masalah kepada barang tersebut seperti hancur dan rosak. Dari COVID-19 ini kita dapat lihat jualan secara online penting sehingga sekarang. Di Shopee dan TikTok juga mempunyai Encik Farhan juga menjual barangnya di platform tersebut. Jadi saudagar kerepek juga menjalankan perniagaan secara online dan secara offline. Soalan seterusnya, apakah yang beliau ingin mengubah sekiranya diberi waktu untuk undur balik masa dalam perniagaannya? Beliau menganggap dia ingin mengubah cara pengurusannya daripada tradisional ke moden. Beliau menganggap pengurusan secara tradisional ini memberi kesan kepadanya untuk mencari pelanggan pada masa kini. Beliau mengubah daripada tradisional ke moden untuk menjadi lebih efisien mencari pelanggan di media sosial, kawan-kawan rapatnya untuk membeli dan mengagihkan kerepek di seluruh negara. Saya nak kongsikan sedikit tentang apa yang Encik Farhan ceritakan tentang apa yang diperlukan untuk berjaya dalam bisnes dan juga beberapa nasihat penting untuk anak muda yang nak jadi usahawan. Pertama sekali, nak berjaya dalam bisnes ni bukan semata-mata tahu teori. Teori itu penting tapi tak cukup. Apa yang lebih penting adalah usaha yang konsisten, kerajinan dan pengalaman sebenar. Kita kena banyak berusaha, rajin cari peluang dan sentiasa perbaiki kelemahan yang ada. Tak boleh duduk untuk tunggu kejayaan tu datang sendiri. Seorang usahawan perlu ada mindset untuk sentiasa upgrade diri. Dunia bisnes ni sentiasa berubah. Jadi kita pun kena cepat belajar benda baru, adapt dan improve cara kita buat kerja. Setiap kegagalan tu sebenarnya untuk pelajaran. Untuk anak-anak muda pula yang baru nak mula dan nak menceburi bidang usahawan ni, pertama sekali jangan cuba merancang sahaja. Rancang tu penting tapi kalau nak mula-mula pun tak ke mana. Tak mula-mula pun tak ke mana. Kadang-kadang kita perlu fokus pada nak buat plan perfect sampai tak mula pun bisnes kita tu. Second, start dulu, mulakan dengan apa yang ada dan bila dah ada, baru perbaiki mana yang kurang. Kita pelajari melalui tindakan.
Yang ketiga, follow the flow. Jangan terlalu kaku. Kadang-kadang peluang datang dalam bentuk yang kita tak sangka, jadi kita kena fleksibel. Yang keempat pula, kewangan kena jaga. Ini sangat penting. Cash flow tu umpama nyawa bisnes. Tak jaga duit, bisnes boleh lingkup walaupun produk yang bagus. Yang kelima, kena berani ambil risiko. Tapi risiko yang dikira dan difikirkan dengan matang. Jangan main rendah atau kita buat je macam tak fikir dulu. Yang keenam pula, pastikan well prepared sebelum mula. Buat kajian pasaran, faham siapa pelanggan dan tahu apa produk atau servis yang kita tawarkan. Dan last sekali, dan yang paling penting, hati kena cekal. Dunia bisnes tak mudah dan akan naik turun. Tapi kalau hati kuat, insyaAllah kita boleh bertahan.